Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Haji Sulaiman bin Abdullah, Ketua Sekolah Menengah Agama Malaysia, yang berusaha rakan-rakan guru penolong kanan, yang berusaha rakan-rakan guru serta anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan program Ihya Ramadan kita untuk hari yang keempat. Yang keempat. Okay. Jadi Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Ramadan juga adalah bulan keampunan dan bulan pembebasan daripada api neraka. Ramadan juga adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran dan dilipat gandakan pahala setiap amalan. Jadi hari ini kita dah berada di hari yang ke-8 yang ke-8. Jadi kita dah berada di penghujung bulan, di penghujung hari 10 hari yang pertama dalam bulan Ramadan, di mana pintu rahmat dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya yang soleh. Jadi marilah kita sama-sama memperbanyakkan doa dan meningkatkan amalan kita untuk 18 hari lagi 12 hari lagi dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, kalau Ustaz masuk dalam surau ini untuk mengajar, biasanya dalam kelas kelas lokal, kelas lokal matematik. Tapi hari ini jangan risau. Kita tak akan belajar algebra. Kita tak akan belajar persamaan serentak. Kita tak akan belajar graf fungsi. Kita tak akan belajar keberangkalian. Tapi insya-Allah hari ini di kesempatan ini Ustaz nak berkongsi sedikit perkongsian merentas kurikulum. Tajuk yang Ustaz pilih ialah Matematik Ramadan. Matematik Ramadan. Okey. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian, pertama ialah formula asas Ramadan. Formula asas Ramadan. Dalam matematik, kalau kita ikut formula yang betul, insya-Allah jawapan kita mesti betul. Betul tak? Begitu juga dalam bulan Ramadan. Allah dah berikan kita formula. Apa formulanya? Dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 183, mana Allah mewajibkan kita berpuasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi formulanya mudah. Formulanya mudah. Apa dia formulanya? Puasa campur ikhlas sama dengan takwa. Kita boleh menahan lapar. Kita boleh menahan lapar. Orang yang diet pun boleh tahan lapar. Kadang-kadang orang diet ni lebih tahan lapar daripada orang yang berpuasa. Kalau kita berpuasa ni biasanya berapa jam? Agak-agak lebih kurang 13 lebih ataupun 14 jam. Tapi orang yang buat diet ni, diet apa tu yang selalu orang buat tu? IF. Orang yang buat diet IF ni boleh buat sampai 16 jam. 16 jam, lebih lama daripada orang yang berpuasa.
Jadi puasa ini bukan sekadar kita menahan diri daripada lapar, makan dan minum, tapi juga kita larang untuk membuat perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Jadi puasa yang sebenarnya ialah puasa yang dapat mengubah sikap kita dan juga akhlak kita. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang bertakwa. Okey. Jadi tadi formulanya ialah puasa tambah ikhlas sama dengan takwa. Okay, yang kedua, operasi tambah tolak. Kalau matematik, kita ada operasi tambah tolak, betul? Begitu juga Ramadan, sama je. Kalau kita solat cukup 5 waktu, pahala kita tambah ke tolak? Pahala kita tambah. Kalau kita baca Al-Quran, tambah ke tolak? Tambah. Kalau kita bantu ibu bapa, tambah pahala. Kalau kita hormat guru, lagilah kita tambah pahala. Tapi kalau kita mengumpat, tambah ke tolak? Tolak. Kita bully kawan, tambah ke tolak? Tolak. Kurang adab, tolak juga. Jadi kita boleh fikirkan, sama masing-masing boleh fikirkan, boleh lihat, fikirkan sendiri graf pahala. Kita nak tengok graf pahala kita tu, meningkat ke menurun. Boleh semak. Akaun pahala kita bertambah ke ataupun berkurang. Jadi masing-masing fikirkan. Yang ketiga ialah penyelesaian dan langkah kerja. Dalam matematik, kalau kita buat langkah pertama yang salah, jawapan akhir kita pasti akan salah. Kalau kita buat salah dalam langkah pertama, jawapan akhir kita pasti akan salah. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau asas kita tak betul, iman kita tak kuat, solat kita tak jaga, adab kita tak pelihara, jadi jawapan akhir kehidupan kita itu boleh jadi salah, kerana berpunca daripada asas yang tidak kukuh. Jadi oleh sebab itu kita perlu betulkan asas kita, kita kuatkan iman kita, jaga solat kita dan juga pelihara adab kita, insya-Allah. Jadi Ustaz mengharapkan kamu semua berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam matematik. Bukan sahaja cemerlang dalam matematik, juga cemerlang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang keempat, yang terakhir ni. Dalam peperiksaan, kalau kita gagal, kita masih ada peluang untuk ulang dan lulus dalam peperiksaan yang akan datang. Jadi begitu juga dalam bulan Ramadan yang hadir ini. Cuba ambil kesempatan untuk kita gunakan kesempatan ini untuk kita buat amal yang semaksimal mungkin, untuk kita perbaiki apa? Perbaiki diri kita. Kalau sebelum ini solat kita culas, jadi Ramadan yang hadir tu kita cuba perbaiki. Kalau sebelum ini kita banyak buang masa, Ramadan yang hadir ini kita cuba menghargai masa. Kalau sebelum ini hati kita terasa keras, Ramadan yang hadir ini melembutkannya dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, bersedekah dan juga berpuasa. Jadi kita tak tahu Ramadan ini adakah Ramadan yang terakhir untuk kita. Jadi jangan tunggu sempurna
untuk berubah. Mulakan sekarang. Tak perlu drastik, kecil, tapi konsisten. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Jadi cukup sekadar itu perkongsian daripada Ustaz. Semoga kita semua mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.